Saya saja Imran Faris bin Muhammad Zaidi daripada MTU Sekretariat. Terima kasih Perdana Menteri Malaysia dan kerajaan di atas keprihatinan dan penghargaan kerajaan kepada pasukan keselamatan seperti kami yang bekerja siang dan malam demi kedaulatan negara. Dengan adanya inisiatif Budi Madani RON 95 ini, sedikit sebanyak dapat meringankan beban kos sehari hidup terutama kepada warga ATM yang berkhidmat di bandar-bandar besar sebagaimana anggota tentera terus komited dalam melaksanakan amanah kedaulatan dan keselamatan negara. Penurunan harga ini sedikit sebanyak menyebabkan kos pembelanjaan. Penyebabkan ini boleh disalurkan kepada keperluan lain, contohnya seperti pembelajaran anak, beli barangan dapur dan lain-lain.